tak set skin untuk hilangkan jerawat ni dengan bekas-bekas jerawat. First, bekas jerawat ada 3 jenis. Yang ni bekas jerawat berlekuk. Obviously, collagen loss kena stimulate collagen. Jadi aku cakap, bekas jerawat berlekuk memang skincare tak dapat bantu. Kena buat rawatan estetik. TCL cross, subcision, CO2 laser, inject Salmon skin, filler. Yang tu membantu berlekuk. Tapi kalau awak maksudkan parut gelap jerawat, gelap ni kita panggil post-inflammatory hyperpigmentation. Ataupun parut merah, post-inflammatory erythema. Just cari skincare yang ada bahan gentle. Macam Centella Acetica, Trehalose, apa lagi? Yang ada azelaic acid, panthenol, niacinamide, ceramide. Sebab kita nak calm pada kawasan merah-merah ni. Yang ni merah sebab apa tahu? Sebab salur darah bawah tu pecah. So kita kena repair. Letak vitamin C pun boleh. Sebab awak tanya produk Skintific, sambil saja yang ni. Ni memang best pakai. 10% pure vitamin C brightening serum. Memang ada kajian. Vitamin C jenis L-ascorbic acid. Serum ni L-ascorbic acid. Dalam masa 2 bulan dapat kurangkan melasma up to 40%. Parut-parut gelap, vitamin C memang power. Ni saya dah pakai dah tau. Dan nak habis dah. Saya tunjuk yang baru Kalau yang baru nampak tak? Solution dengan powder vitamin C tak campur lagi. So maksudnya yang ni adalah fresh. Bila korang start nak pakai, tekan. Powder dia dah start mula campur. Nampak? Dan goncang. Nampak? Okay, dia watery. Nampak? Sangat best pakai. Lepas pakai ni wajib pakai moisturizer. Pilih moisturizer yang sangat gentle. Contoh macam light texture Skintific. Moisturizer ni sangat sesuai untuk kulit-kulit yang sangat berminyak. Dan kulit yang berparut. Sebab skin barrier damage. You have to repair skin barrier first. Sini sikit. Okay? Nampak? Aku sangat suka dengan texture. Walaupun dia nampak macam cream tapi dia gel tau. And satu pantang larang vitamin C. Senang oxidize kalau kena cahaya matahari. Sebab tu kena pakai sunscreen juga. Macam muka aku ni adalah dry to oil. Saya akan pilih Matte Fit Sunscreen. Yang ni ada PCA. Ada oil extract. So dia tidak akan minyakkan kulit muka korang. Selalunya pakai sunscreen kalau korang perasan, muka akan lebih berminyak senang peluh kan. Yang ni the best. Okay. Tak nampak white cast. Sepatutnya sunscreen 2 jari lah Settle. Dah hilangkan parut jerawat. Konsisten dengan 3 benda ni. Dah cukup. Satu lagi cleanser. Jangan lupa. Okay.